apabila seorang berkendakkan makrifat kepada Allah Ta'ala. Makrifat ay makrifatan khassah, makrifat yang khassah kepada Allah Ta'ala, wajiblah ia menjalani latihan mujahadah. Dalam suluk kita khaskan mujahadah ni kurang makan, kurang bercakap, kan? Kurang tidur. Semua pakaian arif billah, para awliya. Kurang makan, kurang bercakap, kurang tidur, kurang bergaul. Itu semua rukun dalam suluk. Itu riadah tu. Allah. Dia kalau di dalam suluk, bukan kurang, dia banyak makan, banyak cakap. Pergi balik bungkus beg. Tak payah datang suluk. Kalau datang suluk nak bercakap, nak bual, tak payah datang, menyemak air macam tu. Kalau datang suluk, nak bersembang, nak gulung ukut daun, kan? Tak payah datang dah, buat mengotor air macam tu. Buat mengotorkan majlis suluk. Kita masuk suluk, ingat cakap dalam hati kita, aku tidak akan menjadi orang yang mengotorkan majlis suluk. Faham? Aku bukan orang yang nak mengotorkan majlis suluk yang dijaga oleh para wali-wali Allah. Suluk kita ni para awliya datang kan. Semua wali-wali datang. Dia tengok aja. Kata Abah Mursyid pun, kata wajah kalau dia tak singgah, kau cek balik lah, ada berat. Kau buat tawajuh, macam dia naik kereta lah kan, dia tengok, dia berhati, dia jalan. Dia tak singgah. Tu ada kes. Kau tawajuh seorang wali pun tak sampai, ada kes tu, dia cek balik. Banyak adab kau dalam kau, dia pun dah menyampah nak datang. Tu. Dan zikir Ahmadiyah pun, kalau masa zikir kadang-kadang kena tegur kan. Kalau tak betul dia tunjuk, tu kenapa tak betul tu? Aku juga yang kena marah. Kau degil lah, aku sepak je. Bodoh, tak kerti mengajar puluh-puluh tahun berzikir, tak kerti kita gembar macam nak mampus. Dan ni menyampah lah, aku tengok. Kau datang cergas, arwah Syekh Latif tu, kalau dia buat majlis cepat, dia cukup marah betul, lembab, kau tak gembap macam pantas, cepat, seram. Macam tentera kan, tentera pun lagi baik daripada kau. Kalau kau terhegi-hegi, tentera buat snap, sekejap dia kemas, dia buat sub barisan kan. Kemas. Macam tu lah nak. Ini saya hegi-hegi nak bersuruh. Berapa kali nak suruh? Tak payah suruh, tak payah angkat tangan. Semua faham tugas masing-masing. Sub dia sup masuk. Baru cantik. Itu dia ada apa? Kesungguhan. Semua dia tengok. Cuma ada markah tu kan. Kalau tak ada sungguh lembik, tak ada markah. Orang macam ni banyak kadang-kadang suluk jadi pengacau.